Okey, hampa disebabkan tadi ada je yang bagi tahu kat Asma, depa tak pernah tengok macam mana rupa daun belalai gajah, macam mana rupa daun pecah beling. Rugi sangat kalau hampa tak tahu. Sebab kadang-kadang dekat kawasan rumah hampa ada je pokok tu, cuma kita tak tahu daun tu daun apa dan kita tak tahu khasiat dia. So, jom hampa Kak Asma nak tunjuk dekat hampa macam mana rupa daun belalai gajah dan juga daun pecah beling. Okey, ni daun pecah beling. Daun pecah beling ni dia tak boleh buat ulam sebab dia permukaan dia memang kasar. Boleh dengar kan? Permukaan dia kasar hampa. Yang ni dia kena rebus. Siapa yang ada macam batu karang ke, hampa ada masalah kencing tak lawas kan? Hampa ada masalah apa lagi? Masalah perkumuhan kan? Hampa boleh cuba ikhtiar tengok. Rebus daun ni, lepas tu minum air dia. Dia macam ni hampa daun dia. Kasar. Yang ni memang tak boleh buat ulam. Okey, yang ni pula daun belalai gajah. Daun belalai gajah ni buat ulam sedap hampa ni Kak Asma ambil ni yang agak muda lah. Okey, kalau hampa ada pokok dia, pastikan hampa basuh bagi bersih-bersih di bahagian depan. Di bahagian depan ni dan juga di bahagian belakang. Kadang belakang ni dia ada macam putih-putih kan, hitam-hitam tu hampa basuh bagi bersih-bersih buat ulam. Ni pucuk dia. Pucuk ni hampa buat ulam memang sedap. Kalau daun macam ni pun boleh je ni hampa nak buat ulam. Kan? Sebab dia memang sesuai dijadikan ulam. Ada juga yang buat masak lemak. Kan ada yang rebus, boleh je tak ada masalah. Tapi kalau hampa ambil yang fresh ni lagi best lah. Okey, yang ni rupa daun belalai gajah. Cuba tengok dekat kawasan rumah hampa. Kadang-kadang ada je tapi sebab kita tak kenal. Okey, so dalam teh azimi memang ada daun belalai gajah dan juga daun pecah beling hampa. Jadi siapa-siapa yang nak perubahan kesihatan lebih baik boleh try. Okey, ni rupa dia. Teh azimi. Color dia light-light je. Hampa minum je sepanjang hari buat macam minuman harian. So siapa yang nak dapatkan, hampa boleh je masuk dalam live Kak Asma nak tanya apa-apa kan, ataupun boleh terus pergi kat showcase, terus beli dekat situ. Okey?